Program ini merupakan program Disember bersama Asnaf yang mana pihak Lembaga Zakat Selangor membuka kaunter-kaunter di masjid-masjid di seluruh negeri Selangor yang terpilih selama 30 hari bermula 1 Disember sehingga 31 Disember. Program ini bagi memudahkan asnaf yang belum lagi membuat pemaskinian bantuan bulanan, iaitu bantuan kewangan bulanan, bantuan makanan bulanan dan bantuan sewa rumah. Mereka bolehlah hadir ke masjid-masjid yang terpilih untuk mengemaskini bantuan tersebut. Yang mana tidak berkesempatan datang ke masjid juga yang terpilih ini tadi, penerima bantuan juga boleh berjumpa dengan penolong amil karyah di masjid-masjid yang akan membantu untuk mengemaskini permohonan bantuan berkala ini. Ya, jadi untuk mengurangkan pihak asnaf untuk datang mungkin tempatnya jauh daripada kaunter-kaunter zakat, jadi dia boleh datanglah ke masjid-masjid, dan juga dia sendiri sebenarnya tak boleh datang ke masjid pun dia boleh kemaskini melalui portal elektronik zakat online.